Bayangkan satu tempat yang terlalu sunyi. Angin pun seakan takut nak lalu. Tempat di mana burung tak berkicau, serangga diam, dan kompas jadi keliru. Tempat yang manusia masuk, tapi tak semua keluar. Hutan Aokigahara di kaki Gunung Fuji, Jepun, menyimpan sisi gelap peradaban moden. Dari luar, Aokigahara tampak seperti syurga hijau. Pokok-pokok cedar dan pinus berdiri megah. Lantai hutan dilitupi lumut tebal dan batu lava. Cahaya matahari masuk perlahan-lahan menjadikan suasana tampak tenang. Tapi sebaik Anda melangkah masuk, sesuatu berubah. Tiada burung, tiada serangga, tiada angin. Kompas gagal menunjukkan arah. GPS pun senyap. Langkah demi langkah membawa Anda ke dunia sunyi. Sejarah kelam Aokigahara bukan bermula zaman moden. Dalam cerita rakyat Jepun, ada amalan tragis ubah sutik. Warga tua atau sakit dibawa ke hutan dan ditinggalkan. Dan kisah ini tertanam dalam budaya lisan masyarakat Jepun. Aokigahara sering dikaitkan dengan tempat pelaksanaan ubah sutik. Ironinya, kisah lama ini berulang. Setiap tahun, ratusan orang melangkah masuk ke Aokigahara. Bukan untuk berkelah atau menikmati alam, tetapi untuk mengakhiri hidup mereka. Pihak berkuasa Jepun pernah umumkan jumlah kematian di sini setiap tahun. Selepas 2003, mereka berhenti melaporkan angka itu kerana terlalu tinggi. Pasukan sukarelawan dan penyelamat masih masuk ke hutan ini. Bukan lagi untuk menyelamatkan, mereka mencari mayat. Selalunya yang mereka jumpa, tali kuning. Tali kuning diikat pada pokok sebagai penanda arah keluar. Namun banyak tali itu berakhir tanpa penghujung. Hutan ini menjadi tempat yang sunyi dan mendalam. Orang tempatan percaya hutan ini dihuni oleh Yurei, roh orang mati yang tidak tenang, terperangkap antara dunia dan akhirat kerana kematian tragis. Dalam budaya Shinto dan Buddhisme Jepun, roh begini dipercayai merayau tanpa arah. Ada yang percaya mereka memanggil jiwa-jiwa yang sedang rapuh. Apa yang membawa manusia ke sini? Apa yang membuat Aokigahara begitu mesra kepada mereka yang putus asa? Jawapannya ringkas, tapi mendalam, kesunyian. Ya, dalam budaya Jepun, ada nilai tinggi diletakkan pada kehormatan, kerja keras, dan tidak menyusahkan orang lain. Namun di sebalik nilai itu, ada sesuatu yang tertinggal. Hak untuk bersuara bila kita lemah. Tekanan kerja, rasa malu kerana gagal, kesunyian dalam perkahwinan, beban kewangan, semuanya dipendam. Bila jiwa dah tak tahu ke mana arah, Aokigahara menjadi destinasi terakhir. Tapi, ini bukan hanya cerita Jepun, ini cerminan dunia kita hari ini. Kita hidup dalam zaman yang kononnya tersambung 24 jam. Tapi dalam diam, makin ramai yang sunyi. Kita tengok senyuman, tapi tak nampak air mata. Kita dengar suara, tapi tak benar-benar mendengar. Aokigahara ajar kita satu benda penting. Sunyi boleh jadi lebih bahaya daripada ribut. Kadang-kadang, yang orang perlukan bukan nasihat, cuma pendengar, cuma teman. Jangan tunggu mereka hilang baru kita mula tanya khabar. Jangan anggap yang tersenyum itu bahagia. Jangan biarkan orang yang kita sayang hilang perlahan-lahan dalam diam. Aokigahara adalah tempat sebenar, tapi ia juga metafora untuk dunia yang terlalu bising sampai ramai yang tak kedengaran. Kalau kisah ini buat anda terfikir, tekan like, subscribe dan kongsikan pandangan anda. Apa pandangan anda tentang hubungan antara sejarah dan emosi manusia moden? Saya Anwar dari Kejiwa Sejarah. Jumpa lagi dalam episod seterusnya dari piramid yang hilang ke kampung yang ditelan bumi. Kerana sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk difahami dan dirasai. Bayangkan Aokigahara di mana sejarah dan kesunyian bersatu. Pokok-pokok tua menjadi saksi kepada kisah manusia yang terpendam. Setiap langkah di hutan ini mengingatkan kita akan pentingnya mendengar. Hutan ini memberi amaran yang jelas. Jangan biarkan kesunyian menghancurkan. Kisah Aokigahara bukan hanya tentang hutan, tapi tentang manusia. Tentang bagaimana kita perlu lebih peka dan mendengar dengan hati. Hutan Aokigahara mungkin sunyi, tapi ia bersuara. Bersuaralah sebelum terlambat. Dengarlah sebelum kesunyian menjadi terlalu dalam. Ambillah pengajaran dari hutan Aokigahara. Jangan biarkan kesunyian menghancurkan. Jadilah pendengar yang baik untuk mereka yang memerlukan.